Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Kali ini saya akan kongsikan macam mana kita nak buat satu laman pintar untuk pengurusan sekolah ataupun untuk diri sendiri. Panitia dan sebagainya lah. Okey, kita pergi bahagian nota modul laman. Kita akan ambil kod gas terlebih dahulu. Okey, pilih copy, select all, Ctrl A untuk select all, copy dan kita buka sheet untuk back end kita. Blank spreadsheet. Okey, namakan sebagai contohnya sekolah Mas Linda. Okey, kita pergi bahagian extension, app script dan kita masukkan kodnya. Ini nama sekolah kita lah ataupun untuk profil diri kita lah. Okey, kita paste. Kemudian kita save project. Dah save, kita pergi bahagian do post. Kita pilih setup database. Kemudian kita klik run. Review permission. Okey, kat sini kita kena allow terlebih dahulu. Select all dan continue. Okey, nanti dia akan jana sheet kita. Ada utama, ni untuk menu dynamic, takwim, hebahan, perkongsian, surat, aduan, user. Okey, user ni kita buat ikut kita lah nak buat X, password pun X, nama pentadbir. Contohnya Mas Linda. Mas Linda lah. Contoh nama pentadbir lah. Okey, dah siap tadi? Kita pergi bahagian deploy, new deployment. Kemudian setting, pilih web app. Dan who can access? Anyone. Klik dan kita deploy. Okey, kita tunggu sekejap untuk kita proses deploy projek kita ni. Okey, authorize access. Then kita allow. Select all. Continue. Kalau tak ada select all, continue je. Nanti kita akan dapat URL untuk web app kita. Okey, kita biarkan dulu. Kita masuk. Yang ni kita boleh pangkah. Kita masuk semula. Ambil yang kedua. All code untuk laman sekolah punya. Klik buka pautan. Okey, yang ni kita kena make a copy terlebih dahululah. File, make a copy. Kemudian make a copy. Yang asal ni kita boleh pangkah. Okey, sekarang ni kita klik sini, Ctrl F, web, underscore. Nanti dia akan ada tukar URL. Kita akan dapatkan web app URL ni, kita copy dan kita masukkan di bahagian ni. Tukar URL. Paste. Okey, selesai. Ctrl A untuk select all dan kita copy. Kita kena letak dalam Google Site. Kita publish dalam Google Site. Klik Google Site. Pilih blank site. Dan kita pergi bahagian pages. Bahagian bawah kita pilih full page embed. Okey, ini kita namakan contohnya profile Mas Linda. Mas Linda. Ni kalau kita nak untuk kegunaan sendirilah. Kalau nak untuk sekolah pun boleh. Klik done. Pergi bahagian add embed dan embed code. Kita boleh paste. Kemudian klik next. Insert. Okey. Sini kita namakan nama kita lah kalau kita nak buat untuk kegunaan kita sendiri. Profile Mas. Profile Mas. Contoh. Buang yang bawah ni. Delete. Okey. Share. Okey. Pilih public. Kemudian kita klik done. Okey. Kita boleh publish. Okey. Mas Linda. Contoh. Oh, tak tahu. Profile. Linda sahaja. Oh, ada orang guna.
2026 contoh. Okey, publish. Okey, kita boleh view. Okey, ini adalah laman yang kita dah siap. Okey, kalau kita lihat ni ada putih je, tak cantik. Macam mana kita nak cantikkan, nak hilangkan? Kita pergi bahagian pages. Okey, 3 titik. Set as homepage. Dan home ni kita delete. Publish mula. Dan kita publish. Okey, kita view. Kita pangkah yang asal ni. Ni lebih cantik. Dah tak ada lah. Kita panggil ke atas tadi. Okey, ni adalah yang kita dah copy, dah jadi kepunyaan kita. Dan data kita masih kosong lah. Cuma ada di user. Boleh pangkah. Boleh pangkah. Okey, lepas ni saya tunjukkan macam mana kita nak tukar gambar, tukar nama, ucapan, masukkan logo dan sebagainya. Okey, sekian untuk proses copy laman. Pengurusan sekolah ni kita boleh buat. Contohnya profil Mas Linda. Yang ni kita boleh tukar. Lepas ni saya buat untuk step yang kedua. Macam mana kita nak tukar header ni. Di bahagian tab ni kita boleh tukar. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.